Okay guys, aku baru je dapatkan satu beg laptop daripada Tiger Nu. Yang ni memang sangat cantik, serius aku cakap kau. Okay, packaging dia memang sangat cun. Dia siap ada bagi beg kat luar ni macam ni lagi. Kita buka dan ini adalah warna yang aku pilih. Cantik, serius. Okay, depan dia ada poket yang berzip tau kat sini. Kita buka, kita boleh letak kita punya mouse ke, kita punya pencil case ke, kita punya dompet ke, boleh tak depan ni. Tepi ni macam biasa ada slot untuk botol. Dua-dua kiri kanan. Belakang pula kalau you all tengok ada satu poket kecil tau. Boleh masukkan benda-benda penting, pasport ke, resit-resit ke, ataupun benda-benda yang penting-penting lah. Dia punya strap pula kita boleh adjust macam biasa kat sini. Depan dia pula bertutup habis. Kena buka dahulu dia punya buckle ni. Selain daripada cover yang ada buckle tadi, ada juga zip yang cantik ni. Material dia water resistant. Air tak menyerap masuk, tapi air akan masuk bila kita redah hujan yang lebat sebab dia akan masuk melalui celah-celah jahitan dia ataupun celah-celah zip. Sebab baru unbox kan, so ada benda belon ni lagi. Dalam dia boleh masuk sehingga laptop 15 inci. Ni laptop 14 inci, so muat je, tak ada masalah. Ni slot untuk laptop. Ada lagi ruangan berjaring kat sini, so boleh letak mouse ke ataupun benda-benda yang kecil-kecil. Ada lagi ruangan yang berzip dekat belah dalam ni. Memang cantik material dalaman dia. Lepas tu dia ada juga bagi butang kat sini tau. Kalau penuh barang, tak apa kita buka saja. Tapi kalau macam tak penuh sangat, kita boleh butangkan dia jadi kecil sedikit, jadi nipis, cantik. Okay, dua-dua belah kita ada butang tu. Oh, ini kalau nak pergi pejabat naik LRT ke, naik MRT ke kan, macam ni memang sangat bergaya habis. Warna kelabu ni memang sangat cantik lah sebab nampak striking. Dari jauh lagi boleh nampak dah dia punya bag ni. Untuk orang-orang yang kerja office, dapatkan beg daripada Tiger Nu ni untuk letak laptop you all. Sangat cantik, serius.